Jima' dengan isteri tapi tak keluar mani, kena mandi wajib ke tak? Lepas tu suruh tanya. Tengok. Pada tahu kala gini semua. Kalau tak mari dengar, tak ke bala. Dengar baik-baik. Janabah ini nama hadas. Apa sebab orang boleh jadi janabah? Salah satu daripada dua sebab. Pertama, sebab jima'. Tak keluar mani sekalipun, dia berjanabah. Janabah dia tu. Hadasnya janabah. Bukan haid, bukan nifas. Yang kedua, keluar mani walaupun tanpa jima'. Namanya hadas janabah. Contoh keluar mani tanpa jima', iaitulah orang apa benda ni, bermimpi. Budak-budak muda. Dia mimpi, bangun keluar mani. Ada isteri tak? Tak ada. Itu panggil tidak ada isteri, keluar mani, janabah. Ni pula ada isteri melakukan hubungan tapi tidak keluar mani. Pasal apa tak keluar mani? Macam-macam sebab. Dia molek rumah terbakar. Faham tak? Dah baru jima', rumah terbakar. Dia pun disembur air padang dulu. Faham? Lepas habis dah, habis selesai dah ingat dah. Letih-letih rumah terbakar dah ingat dah. Tidur. Warna-warna. Tak ada warna-warna. Wajib mandi. Dan tidak keluar mani, tidak syarat keluar mani. Izal taqal qitanani faqad wajabal ghuslu. Nabi kata bila berlakulah jima', wajib mandi. Tidak syarat keluar mani. Keluar air liur saja pun tak apa.